Yo, what's up pelajar semua? Cikgu Edu kat sini. Okey, hari ni kita nak hack subjek sejarah. Serius, buku teks yang tebal tu boleh letak tepi dulu. Sebab dalam beberapa minit je, cikgu akan bagi korang cheat code untuk skor bab 5. Dah sedia? Jom! Okey, cikgu tahu. Bila sebut je subjek sejarah, ramai yang automatik fikir, aduh, susahnya, bosan pula tu, nak kena hafal banyak benda. Muka pun terus macam ni kan? Relax, cikgu faham sangat perasaan tu. Tapi kan, cuba fikir balik. Apa kata kalau cikgu bagi tahu yang sejarah ni sebenarnya macam satu cerita misteri yang best gila? Dalam kupasan ni, kita akan ubah terus cara korang pandang subjek ni. Confirm punya. Okey, jom kita mulakan. Bayangkan korang tengah lepak kat kedai mamak. Apa kaitan mamak dengan tamadun purba Mesopotamia? Bunyi macam tak masuk akal kan? Tapi percaya cakap cikgu, ada kaitan rapat gila. Okey, macam ni, korang order teh tarik. Ada seorang abang mamak datang ambil order. Lepas tu, ada orang lain kat belakang yang bancuh air tu. Lepas tu, ada seorang lagi yang hantar kat meja korang. Nampak tak? Itu dah jadi satu sistem yang tersusun. Ada pembahagian kerja, ada organisasi. Macam inilah asas sebuah tamadun tu bermula. Sama je macam zaman dulu. Baik, dah nampak kan gambaran kasarnya? Cun, sekarang jom kita terus terjah bahagian paling penting. 5 fakta yang korang wajib tahu dari bab 5 ni. Cikgu jamin benda ni akan banyak bantu korang masa peperiksaan nanti. Fakta nombor 1, yang paling asas dan soalan paling popular. 4 lokasi tamadun awal dunia. Korang cuma perlu ingat 4 nama ni je dulu. Okey? Okey, tengok ni betul-betul. Semua tamadun ni, terletak kat lembah sungai, Mesopotamia. Yang ni special sikit. Dia kat antara 2 sungai, Tigris dan Euphrates. Mesir Purba, kat sungai Nil. Indus, senang gila nak ingat. Dekat sungai Indus lah. Sama macam Huang He, dekat sungai Huang He atau orang panggil Sungai Kuning. Serius, soalan padanan lokasi ni memang favourite dalam exam. Mesti ingat. Soalan seterusnya, kenapa mesti kat tepi sungai? Kenapa diorang tak buat tamadun kat tepi pantai ke? Atau atas puncak gunung ke? Ini soalan yang sangat bagus dan ada sebab yang sangat logik di sebaliknya. Jawapannya, sebab sungai ni ibarat package 3 dalam 1. Sungai bagi air untuk pertanian, jadi bekalan makanan sentiasa ada. Lepas tu, sungai juga jadi laluan pengangkutan utama zaman dulu. Dan yang paling penting, sumber air untuk pertempatan manusia. Memang kombo yang sempurna untuk mulakan sebuah tamadun. Okey, kita bergerak ke sumbangan-sumbangan hebat dorang. Kita mulakan dengan tamadun yang pertama, Mesopotamia. Apa benda paling power yang dorang dah cipta dan tinggalkan untuk kita sampai hari ni? Okey, diorang ni bina Ziggurat, sebuah kuil besar yang jadi pusat bandar. Tapi yang paling epik sekali, diorang cipta kod undang-undang Hammurabi. Ini adalah sistem perundangan pertama dalam sejarah dunia. Oh, dan jangan lupa tulisan kuniform, tulisan pertama yang diukir atas kepingan tanah liat. Gempak kan? Seterusnya, jom kita terbang ke Mesir Purba. Kalau sebut Mesir je, apa yang terus muncul dalam kepala korang? Mesti piramid kan? Betul tu. Tapi legasi dorang lebih dari itu. Tamadun ni diperintah oleh Firaun yang dianggap suci macam Tuhan. Doranglah yang arahkan pembinaan piramid gergasi sebagai makam. Tapi yang paling penting untuk kita semua, dorang cipta tulisan hieroglif yang sangat unik tu. Dan dorang cipta kertas pertama di dunia yang dipanggil papirus. Kalau bukan sebab dorang, entah-entah kita still tulis atas batu sekarang ni. Okey, untuk fakta top 5 yang terakhir, kita lajukan sikit dan gabungkan 2 tamadun sekaligus, Indus dan Huang He. Dua-dua ni ada kehebatan tersendiri yang korang wajib tahu. Tamadun Indus ni, dorang punya kehebatan ialah bandar terancang yang sangat-sangat sistematik. Contohnya bandar Mohenjo-daro. Macam Putrajaya zaman purba. Tamadun Huang He pula, diorang bagi kita sutera, sistem tulisan diorang sendiri dan satu konsep penting iaitu mandat dari syurga yang bermaksud kuasa raja tu datangnya dari Tuhan. Okey, kita dah cover 5 fakta penting. Sekarang, jom kita simpulkan sekali lagi proses yang paling kritikal dalam bab ni. Macam mana sebenarnya sebuah tamadun boleh terbentuk hanya disebabkan sebatang sungai? Jom cikgu pecahkan dalam 3 langkah mudah. Senang je, ikut 3 langkah ni. 1. Ada air dari sungai untuk ladang, so makanan pun jadi banyak, lebih dari cukup. 2. Bila makanan dah melimpah ruah, populasi manusia pun makin bertambah, makin ramai. Dan 3. Bila dah terlampau ramai, kita perlukan sistem, perlukan peraturan dan pemimpin untuk kawal semua orang. Dan boom, dari situlah lahirnya sebuah sistem kerajaan. Nampak tak rantaian tu?
Mantaplah korang. Mesti dah faham kan? Sekarang, tiba masanya untuk uji sikit apa yang dah masuk dalam kepala. Cikgu ada 2 soalan mudah je. Jom kita tengok siapa yang betul-betul fokus tadi. Soalan pertama. Tamadun Mesopotamia terletak di antara Sungai Tigris dan... apa nama sungai lagi satu tu? Cuba ingat balik. Cikgu bagi masa 3 saat. Jawapannya ialah C. Sungai Euphrates. Siapa yang jawab betul? Tahniah. Ingat Mesopotamia itu sendiri bermaksud tanah di antara 2 sungai. Soalan kedua. Yang ni pun sangat penting. Kod undang-undang yang pertama sekali wujud dalam sejarah dunia adalah sumbangan daripada tamadun mana? Fikirkan betul-betul. Dan jawapannya ialah B. Mesopotamia. Ingat, kod Hammurabi. Sesiapa yang dapat betul 2 soalan tadi, memang power korang. Good job. Jadi, apa sebenarnya pengajaran besar yang kita boleh ambil dari semua ni? Kenapa kita kena penat-penat belajar pasal orang zaman purba yang hidup beribu-ribu tahun yang lepas? Cuba korang fikir sekejap. Roda, tulisan, undang-undang, semua ni adalah ciptaan tamadun awal. Antara banyak-banyak ciptaan tu, yang mana satu paling bagi kesan dalam hidup korang hari ni? Cuba komen kat bawah. Cikgu nak sangat tahu pendapat korang. Ingat, sejarah bukan setakat cerita pasal masa lalu, tapi ia tentang bagaimana masa lalu tu membina siapa kita pada hari ini. Jumpa lagi!